Cara tambah follower ataupun subscriber dekat YouTube ni simple je. Alright. Korang kena cari video yang banyak like. Okay, video yang paling banyak like. Okay, so korang scroll cari, ataupun video trending lah. Biasa budak-budak kalau kau nak tahu, kau kena ambil telefon anak kau, senang. Telefon anak kau yang paling banyak like. Okay, korang boleh cari. Contoh macam video ni kan. Video ni pun boleh juga korang nak ambil. Tapi kita cari yang ni sikit lah, yang orang cakap mudah. Contoh macam video ke atas ni. Sekejap saya tunjuk. Okay, saya tunjuk dulu satu video yang saya dah jumpa tadi. Video video lagi satu. Ni video ni. Okay, korang tengok video ni. Video ni dia dapat lebih kurang dalam 3, 4, 7 like. Okay, 3, 4, 7 like. So video ni berpotensi besar untuk dapat follower tinggi. So kau ambil video ni, edit, lepas tu kau letaklah muka kau ke. Okay, lagu dengan lagu tak ada copyright. Dekat short tak ada copyright. Okay, korang ambil video orang apa, tapi kau kena edit sikit. Okay, buat bercakap ke sikit ke macam tu. Edit, jangan ambil sebiji masuk sebiji. Okay, edit sikit, lepas tu korang buat short dekat YouTube ni. Kejap je naik korang punya follower. Alright. So saya ambil dulu video ni lah. Alright, ambil tu. Cara next, yang tu kau kena tengok tepi lah. Okay, tengok komen. Okay, lepas daripada korang ambil dia punya video tu, okay, korang pergilah dekat GetCup. Okay, so hari ni kita try crack edit dulu. Okay, edit dia simple je. Pertama sekali kau delete dulu yang belakang ni lah. Tu okay, 0 hingga 2 saat kan. So bawah ni ada kosong, nampak tak? Ada kosong. Okay, so kau kena ambil gambar kau. Contoh gambar. Okay, kita ambil lah gambar yang mana-mana kan. Okay, kita ambil logo dulu. Okay, logo. Alright, contoh. So logo ni kita ambil, kita buat overlay. Okay, kita buat overlay. Alright, letak je macam tu. Okay, letak macam tu, besar-besar sikit, bagi orang nampak. Alright, lepas tu dekat bawah ni, okay, sekejap settle dulu. Okay, kita settlekan dia. Okay, lepas tu yang kat bawah ni still lagi kosong kan. Kau kena letak lagi gambar. Okay, contoh gambar aku ni. Alright. Yang ni pun kau setting buat overlay. Okay, buat overlay, letak kat bawah ni. Okay, boleh crop, boleh adjust. Okay, korang boleh adjust. So dekat sini lah kau boleh nampak okay, kau boleh nampak. Kau letak kat sini. Okay, dah settle. Video dia dekat tengah tu biarkan. Tak apa, dia tak ada copyright tau. Dia tak ada copyright. So kau letak macam tu. Okay. Lepas tu korang export je lah. Nanti korang masukkan dekat short. Okay, masuk dekat short. Pergi dekat sini. Okay, lepas tu korang pergi dekat content. Okay, content. Tu saya punya video ada 2 dah. Alright, sekarang ni kita upload short. Okay, kita pergi. Tak payah upload kat sini. Kita kena tukar dulu account dulu. Okay, tukar account dulu sekejap. Okay, sekarang ni saya dah tukar account. Alright, account saya masih lagi tak ada follower, kosong. Alright, kau tengok kat sini tak ada follower, tak ada apa lagi lah, kosong lah. View kosong, like kosong, nampak tak? Tiada tontonan lagi. So kita upload dekat sini. Alright, upload. Pergi dekat short. Pergi dekat short. Alright. Alamak. Okay, kau pergi dekat short. Okay, lepas tu kau pun upload. Upload je video ni. Okay, upload je. Alright. Lepas tu dah settle. Tinggal masukkan tajuk dia. Tajuk dia, lupa nak copy dia punya tajuk. Tapi yang ni saya dah tahu, yang ni nama dia. Letak je lah Kuromi ke Kuromi. Jack, J-E-X, Jack, and
Okay, lepas tu Pomi. Tu geng-geng dia tu. Pomi. Macam tu lah lebih kurang. Alright, lepas tu kat sini korang buat umur, letak kelayakan bukan untuk video kanak-kanak. Alright, lepas tu korang buat naik je lah. Settle masalah dia. Okay, video short ni dia cepat naik view. Tambah-tambah budak-budak bawah umur, dia suka tengok video-video macam ni. Nanti dia orang akan like, dia orang akan follow. Secara tak tersengaja korang akan dapat like dengan follower. Itulah cara dia. Alright. Okay, kita tengok dalam masa seminggu berapa saya dapat.